Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai isu trauma semasa kecil. Ini adalah ahli kumpulan kami. So, menurut satu jurnal yang ditulis oleh Amorim Gaudencio, Mendes dan Silveira, dia menceritakan mengenai seorang perempuan yang bernama Maria yang berumur 60 tahun yang berasal dari Brazil. Beliau mengalami trauma semasa kecil iaitu pengabaian, penderitaan fizikal, emosi dan seksual serta tiada sokongan sosial daripada keluarga. Beliau telah didiagnos dengan bipolar dan mempunyai ciri borderline personality. Sewaktu remaja, beliau menunjukkan kecenderungan untuk membunuh diri dan mencederakan diri. Kini, beliau mengalami perubahan emosi yang tak stabil, suka untuk ingat masa silam dan terlalu berfikiran negatif. Dia memberi kesan kepada perkahwinan beliau iaitu beliau telah berkahwin dengan seorang lelaki berumur 18 tahun dan pada ketika itu beliau berumur 14 tahun. Seterusnya adalah keibubapaan. Keibubapaan beliau mengalami satu penderitaan fizikal oleh bapanya dan selepas itu ibu bapa beliau bercerai dan beliau tinggal dengan nenek dia selepas ibu beliau berpindah ke luar negara. Daripada segi ekonomi pula, beliau ni seorang yang ada skizo, ada tekanan darah tinggi dan benda tu membuatkan beliau tidak mampu untuk menyara hidup beliau kini. Hasil daripada perkahwinan beliau tadi, beliau telah mendapat 4 orang anak dan benda tu dan penderaan tradisi ini diwarisi oleh keluarga beliau dan jika tidak ditangani, beliau akan menurunkan tradisi ini kepada anak-anak beliau. Menurut Sinha, Despande dan Tika pada tahun 2023, jurnal beliau telah membuktikan bahawa trauma yang dialami pada zaman kanak-kanak berkait rapat dengan bipolar affective disorder (BPAD) atau dikenali sebagai bipolar disorder. Jurnal beliau menunjukkan sebanyak 76% telah didiagnos sebagai BPAD dan mereka yang mengalami dan kebanyakan mereka adalah mengalami trauma kanak-kanak pada tahap sederhana dan teruk. Perkara ini disebabkan oleh penderitaan emosi dan pengabaian fizikal pada zaman kanak-kanak mereka dan perkara ini memberi kesan yang mendalam dalam diri mereka. Teori Gestalt terdapat 3 key konsep utama yang digunakan untuk kes Maria. Yang pertama ialah unfinished business, iaitu pengalaman lampau yang dialami oleh seseorang individu yang belum selesai dan mengganggu sehingga masa kini. Maria mengalami unfinished business, iaitu dia menjadi mangsa penderitaan kanak-kanak dan trauma dan perkara tersebut telah mengganggu emosi Maria pada masa kini, iaitu berasa takut, tidak selamat dan rasa ragu-ragu dengan orang persekitaran. Yang kedua ialah denial. Dalam teori Gestalt, ia sangat menitik beratkan kesedaran individu kepada tingkah laku, pemikiran dan perasaan pada masa kini. Tetapi dalam isu Maria, disebabkan Maria menjadi mangsa penderitaan kanak-kanak, beliau mengalami sukar untuk mengawal emosi dan terus membelenggu perasaan tersebut, iaitu Maria masih mengekalkan lagi tradisi keluarga iaitu penderitaan. Perkara tersebut telah menunjukkan Maria masih belum selesai dengan perkara yang berlaku pada masa lalu dan memberi kesan kepada masa sekarang. Dan yang ketiga ialah contact and resistant to contact. Contact ialah keupayaan individu untuk berhubung dengan dunia secara langsung dan jujur. Resistant to contact pula ialah keupayaan ataupun mekanisme pertahanan dalam diri individu untuk menghalang hubungan. Dalam isu Maria, Maria mengalami contact and resistant to contact disebabkan Maria mempunyai pengalaman ataupun trauma ketika kecil dan perkara tersebut telah menyebabkan Maria mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dan Maria juga telah menunjukkan kesukaran untuk berhubung dengan dunia luar dan individu lain. Saya akan terangkan tentang konsepsi isu berdasarkan teori RBT lah. Dan di mana saya menggunakan model ABC.
untuk mengkonsepsikan isu Maria ni. Untuk iaitu activating event, di mana isu ataupun perkara ataupun peristiwa yang menjadi pemula kepada belief system yang irrational dalam hidup Maria ni adalah tragedi ataupun peristiwa Maria ni menghadapi trauma seperti pendarahan fizikal, pengabaian dan sebagainya. Daripada A ni, maka timbullah irrational belief dalam diri Maria, iaitu dia merasakan dia tidak berharga, ataupun ayat irrational belief dia adalah saya tidak berharga lah. Ayat ini sendiri menunjukkan berlaku ataupun ada isu unconditional self-acceptance, di mana Maria menerima diri dia dengan bersyarat. Daripada irrational belief ni lah timbul konsekuensi ataupun kesan dalam bentuk emosi dan juga tingkah laku. Kalau dari segi bentuk emosi, Maria menghadapi rasa sedih, kecewa, dan dia ada masalah kemurungan dan sebagainya lah. Manakala dari segi tingkah laku, Maria ada mencederakan diri sendiri, dan juga dia mengalami masalah dari segi sosial, iaitu dia suka menyendirilah dan dia ada masalah untuk berhubungan dengan orang lain. Dan juga yang terakhir sekali, aktiviti penderaan menjadi satu tradisi yang berterusan dalam generasi keluarga Maria. Gabungan untuk model ABC ni adalah DEF lah, di mana D merujuk pada disputing, di mana kaunselor akan mencabar pemikiran Maria dengan mengatakan ayat yang meminta bukti daripada Maria, seperti bertanyakan soalan seperti adakah benar Maria tak diterima oleh orang lain, ataupun betul ke Maria ni tak berharga hanya kerana Maria mengalami pengalaman penderitaan hidup. Jadinya Maria ni akan berfikir sehinggalah timbul satu E yang baru ataupun efektif new filosofi dalam diri Maria yang mengatakan dia manusia biasa dan dia layak untuk ada penerimaan daripada orang lain walaupun dia mengalami liku-liku hidup ataupun penderitaan di masa lampau. Dan bila Maria ada satu pemikiran yang baru, iaitu efektif new filosofi ni, daripada pemikiran baru ni akan melahirkan perasaan yang baru menggantikan perasaan yang ada di konsekuensi sebentar tadi, iaitu perasaan baru adalah perasaan lebih tenang dan Maria akan lebih yakin untuk bersosial dengan orang lain lah. Itu dari segi emosi. Dan dari segi tingkah laku pula, Maria akan berhenti mencederakan diri dan akan lebih mengamalkan cara menyelesaikan masalah yang lebih sihat lah. Dan juga Maria akan menyertai ataupun melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sosial supaya dapat menghilangkan ataupun melupakan penderitaan yang berlaku sebelum ini. Gestok ni boleh digunakan bagi mengatasi kesan emosi Maria yang berpanjangan. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan dan juga kelebihan yang terdapat dalam penggunaan teori Gestok ini terhadap kes Maria. Okey, jadi kelebihan teori Gestok yang pertama adalah Gestok ini memberi fokus kepada here and now, di mana Maria yang terperangkap dalam emosi silam dan pemikiran yang negatif. Jadi here and now ni akan membantu Maria kembali kepada kesedaran ataupun awareness lah, di mana Maria ni akan sedar tentang apa yang terjadi dan apa yang sedang dirasainya dalam waktu sekarang, di mana dia dapat mengenal pasti dan dapat belajar untuk lebih menguruskan emosinya dengan lebih baik. Okey, jadi kelebihan yang kedua pula adalah teori Gestok ni dapat membantu Maria untuk mengintegrasikan emosinya yang terpisah, di mana Maria ni yang mengalami trauma semasa kecil yang mungkin akan menolak ataupun menindas sebahagian perasaan negatifnya. Jadi terapi ni akan membantu Maria untuk menyatukan kembali sebahagian dirinya yang selama ini yang mungkin terpecah akibat daripada pengalaman yang pahit itu. Kelebihan yang ketiga pula adalah penggunaan teknik iaitu MT Chair lah dalam
teori Gestalt, di mana MT Chen ni akan membantu Maria untuk meluahkan perasaannya terhadap orang yang signifikan kepada dirinya melalui pengalaman yang pahit itulah. Jadi MT Chen ni akan membantu Maria untuk melepaskan beban emosi yang terpendam selama ini dengan keadaan ruang yang selamat lah. Di kelemahan pula adalah walaupun teori Gestalt ni kurang memberi tumpuan kepada aspek diagnostik ataupun klinikal lah. Jadi Maria ni telah disahkan mengalami gangguan bipolar dan ciri-ciri kepada borderliness personality disorder. Jadi gangguan ni mungkin akan memerlukan pendekatan yang lebih berstruktur ataupun yang lebih mungkin lebih kepada rawatan yang dari segi perubatan. Kelemahan yang kedua pula adalah terapi Gestalt ni mungkin akan mencukil kembalilah pengalaman yang pahit ataupun trauma Maria tu dengan sangat mendalam. Jadi ia mungkin akan mencetuskan kembali tekanan emosi yang tinggilah kepada Maria, dan mungkin akan terlalu berat untuk Maria ni untuk bagi kerjasamalah dalam teori Gestalt dan tekniknya jika tidak disertakan dengan sokongan terapi yang stabil. Kelemahan yang ketiga pula adalah teori ini mungkin kurang sesuai untuk klien yang emosinya yang sangat tidak stabil, iaitu yang sangat kuatlah, di mana seperti yang Maria yang pernah menunjukkan kecenderungan untuk mencederakan dirinya seperti membunuh diri, dan pengertian Gestalt ni yang mungkin lebih kepada konfrontatif akan memudaratkan lagi lah keadaan Maria jika tidak dikendalikan dengan berhati-hati. Seterusnya ialah teori REBT yang mengandungi beberapa teknik seperti yang berikutlah. Yang pertama ialah Rational Emotive Imagery, iaitu satu teknik yang menggalakkan klien untuk membayangkan sesuatu situasi yang mencabar dalam kes traumanya. REI ni membolehkan Maria untuk berlatih respon emosi yang lebih rasional dalam situasi yang mencabar tanpa berhadapan dengan stres nyata. REI ni juga merupakan praktis mental. Kelemahan dalam REI ialah mungkin tak cukup untuk trauma yang mendalam dan perlukan motivasi yang tinggi. Hal ini kerana perlukan motivasi yang tinggi sebab untuk membayangkan sesuatu trauma untuk klien itu bukanlah situasi yang mudah, bukanlah perkara yang mudah. Seterusnya ialah teknik relaksasi, di mana teknik ni digunakan semasa kaunselor nampak klien tu bernafas secara laju dan juga dalam keadaan tak stabil, di mana teknik ni mudah dilatih dan juga praktikal. Teknik fizikal seperti grounding ni sesuai untuk mengurus emosi yang cepat berubah. Antara kelemahan yang ada dalam teknik relaksasi ni, dia tak ubah struktur pemikiran yang negatif kerana dia membantu semasa klien tu berasa macam triggered. Dia juga memberikan kesan yang bersifat sementara. Namun teknik ni memberikan ketenangan lah kepada klien. Yang ketiga ialah homework, iaitu di mana klien boleh aplikasikan dia di luar sesi terapi. Homework ni juga dia memperteguh pembelajaran dan beri kuasa kendiri kepada klien, dan juga dia terbukti efektif jika klien tu secara kerap ataupun secara stabil mengamalkan teknik yang diajar oleh kaunselor. Dan kelemahan homework ni juga, klien dengan sejarah trauma dia sering elak tugasan berhubung dengan ingatan yang traumatik, sebab yelah bila di luar sesi tak ada orang nak kawal klien tersebut, jadi dia dengan motivasi dia lah macam mana. Kemudian homework ni juga dia tak dibuat dan sesi kaunseling tersebut akan menjadi tak berkesan. Kesimpulan daripada kes Maria ni, kami gabungkan dua teori, iaitu Gestalt dan REBT, untuk membantu Maria mengatasi traumanya.
Dan dari Gestalt kami gunakan teknik empty check untuk Maria meluahkan perasaan yang terpendam. Manakala untuk REBT kami mencabar kepercayaan negatif yang dialami dari hasil daripada trauma dia. Lepas tu pendekatan ini memberi kesan yang menyeluruh kepada emosi, pemikiran dan tingkah laku Maria serta membantu Maria mencari identiti yang lebih sihat.